kaya penting, lebih penting ialah tak jatuh miskin. Okay. Yang kedua ialah 10 hingga 15 tahun. 10 hingga 15 tahun tuan-puan boleh makan gaji dan tuan-puan kena cari extra income. Buat bisnes. Tuan-puan nak buat saving. Kalau gaji kecil, kalau nak buat saving, kita kena potong perbelanjaan tau. Nak potong perbelanjaan dia ada limit. Kita tak boleh potong perbelanjaan 100%. Macam mana nak naikkan saving dengan cepat? Kena tambahkan, kena cari extra income. Extra income tak ada limit tuan-puan. Berapa besar income tuan-puan nak buat tak ada limit. Okey? Jadi kalau tuan-puan hanya saving tapi tak tambah extra income, tabungan tuan-puan lambat bertambah. Okey. Yang terakhir ialah 3 ke 5 tahun. Saya tak sempat nak explain detail tapi cepatlah. Okey. Tuan-puan bekerja makan gaji dan tuan-puan adalah penyimpan emas public gold. Dalam masa yang sama, tuan-puan belajar macam mana sambil simpan emas boleh jana pendapatan. Dalam G100, dalam 5G Associate, kalau tuan-puan serius nak dapat extra income 5 ke 10 ribu sebulan, 24 bulan saja, 2 tahun saja. Belajar betul-betul, buat betul-betul, tuan-puan akan dapat hasil. Dalam masa 24 bulan, tuan-puan ada extra income 5 ke 10 ribu sebulan. Ini semua bukti-bukti lah depan saya. Cikgu Van tu dia senyum. Sebab dia nak pencen bila-bila masa. Passive income dia pun dah besar. Pencen tuan-puan kena ingat membina 1 juta yang pertama dan capai pencen ni bukan tentang umur. Ia ialah tentang kedudukan keuangan. Kalau kita dalam keuangan kita dalam keadaan yang baik, tak payah pencen umur 60 tahun. 20-an, 30-an, 40-an kita boleh pencen. Jadi depan tuan-puan ni sekarang hari ni semua orang pencen ni. Ni pencen umur 30 tahun ni. Ni kita punya vice president, bangun tengok. Pencen. Sebelum 30 pun dah pencen. Ini umur 26 sekarang ni. Tuan Azam, Presiden 5G Associate, bangun. Anak muda ni. Yang ni follow saya dah 11 tahun. Yang ni dah follow saya 7 tahun. Dia belajar daripada usia dia muda. Ni masa kat universiti lagi semua follow saya. Dan yang kat depan ni. Ni semua orang pencen. Tapi tak nampak macam orang pencen kan? Cuba bangun yang depan ni. Leader bangun. Tengok belakang. Nampak macam orang pencen tak? Tak nampak kan? Ni semua dah pencen ni tuan-tuan. Okey. Jadi tuan-tuan belajar. Suatu hari nanti ambillah masa kalau tuan-tuan dalam public goal 3 ke 5 tahun. Belajar betul-betul, buat betul-betul.